salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan ke Podcast Bestari. Untuk julung kalinya, sekolah kita mengambil inisiatif pendigitalan untuk penubuhan podcast ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nur Afina Danisha, hos anda untuk episod kali ini. Syukur ke Hadrat Ilahi, hari ini bersemua berkesempatan untuk bersama-sama dalam perkongsian satu peristiwa yang sangat istimewa dalam sejarah Islam, iaitu Isra' dan Mi'raj, perjalanan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya, Ustazah Siti Aisyah binti Muhammad Azhar atau dikenali sebagai Ustazah Aisyah, Ustaz Muhammad Mursyid bin Mahfuz ataupun dikenali sebagai Ustaz Mursyid. Apa khabar Ustazah dan Ustaz? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustazah dan Ustaz kerana sudi bersama kami di Podcast Bestari hari ini. Soalan pertama, bolehkah saya bertanya kepada Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utamanya, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih yang saya kasihi adik hos kita, adik Nur Afrina Danisha, dan yang saya hormati Ustaz Mursyid, seterusnya para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Baik, sebelum saya memulakan perbincangan berkenaan dengan peristiwa Isra' Mi'raj, izinkan saya untuk memetik sepotong ayat daripada surah Al-Isra' ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Muhammad pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini terkenal dengan satu peristiwa yang diberi nama sebagai peristiwa Isra' Mi'raj. Berbalik kepada dalil yang telah saya sebutkan sebentar tadi, saya ingin menekankan pada perkataan hamba. Hamba ini sebenarnya merupakan martabat yang paling tinggi bagi seorang manusia. Ia bukan pada pangkat, pada harta ataupun pada kuasa, tetapi pada rasa hamba kita kepada Dia. Baik, saya ingin mengulas tentang apakah maksud Isra' itu sendiri. Baik, Isra' ialah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, manakala Mi'raj pula perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan peristiwa ini sangat ajaib, di mana peristiwa ini insya-Allah akan diulas lebih lanjut oleh Ustaz Mursyid selepas ini, insya-Allah. Terima kasih Ustazah atas penjelasan yang disediakan sebentar tadi. Soalan kedua, saya ingin bertanya kepada Ustaz, mengapakah peristiwa Isra' dan Mi'raj dianggap sebagai satu perjalanan yang agung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada adik hos adik Afrina yang saya hormati, Ustazah Aisyah, yang saya hormati para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama di podcast Bestari. Jadi saya ingin menjawab persoalan yang diajukan kepada saya berkaitan dengan peristiwa agung Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Alhamdulillah, kita dilahirkan sebagai umat Islam, kita diberikan iman, jadi kita difahamkan Al-Quran. Sebagai seorang Islam, kita wajib beriman dengan perkara yang ghaib. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu perkara yang luar biasa, yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala kita. Jadi dia adalah satu peristiwa yang ghaib, yang menakjubkan. Jadi Isra Mi'raj ni disusun oleh para ulama. Mukjizat-mukjizat Nabi ni banyak. Yang kita tahu ada 10. Betul. Tapi sebenarnya mukjizat Nabi ni ada beribu-ribu mukjizat Nabi ni. Dan mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran. Dan selepas Al-Quran adalah Isra Mi'raj. Ini adalah ulama yang susun dia punya tertib mukjizat yang agung, yang hebat. Jadi itu adalah poin yang pertama, Adik Afrina. Yang keduanya, peristiwa agung ni berkaitan dengan seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Jadi poin kedua di sini menunjukkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan agung. Ia adalah satu ujian kepada manusia ketika itu. Siapa manusia ketika itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga para sahabat dan juga orang kafir Quraisy ketika itu. Dia adalah satu ujian yang diberikan kepada Nabi untuk menceritakan kepada para sahabat. Dan para sahabat pula ujiannya adalah menerima cerita yang Nabi nak sampaikan tentang Isra, perjalanan Nabi yang sangat, orang kata, mustahil adat, mencari adat. Jadi bagaimanakah keadaan Nabi ketika itu? Adakah Nabi takut-takut nak cerita, ataupun Nabi memang aku nak cerita? Nabi ni je saya nak cerita. Bahkan orang yang pertama Nabi jumpa selepas peristiwa Isra Mi'raj ni adalah Abu Jahal. Dan Abu Jahal ni dia sangat suka mengekori Nabi. Sebab apa dia nak mengekori Nabi? Dia nak cari kesalahan kepada Nabi. Jadi tanya, ya Muhammad, apa cerita hari ni? Jadi Nabi pun cerita, saya pergi ke langit, saya pergi ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit. Apakah reaksi Abu Jahal ketika itu? Yes, ini peluang kepada aku. Jadi dia pun tanya kepada Nabi, ya Muhammad, boleh tak aku nak kumpul semua orang untuk kamu ceritakan kisah yang hebat ini? Kalau kita lah diperolok-olokkan ketika itu, macam mana perasaan kita? Tapi Nabi dengan sifat dia ni seorang Nabi, dia ada sifat tabligh, wajib ada tabligh. Nabi je silakan. Kemudian Nabi pun, Abu Jahal pun kumpul, Nabi pun cerita kepada mereka. Jadi ujianlah ketika itu. Nabi pun ujian nak cerita, macam mana orang nak terima tak cerita aku. Okey. Itu adalah poin yang kedua mengenai ujian. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ni kita boleh relatekan dengan kehidupan kita kan. Iaitu ujian, maksudnya lulus ujian. Lulus ujian yang Nabi lalui, yang Allah berikan. Macam mana orang kata lulus ujian?
Seperti contohlah kita murid-murid yang ada peperiksaan, kita ada dulu ada UPSR. Sebelum UPSR ni apakah proses untuk mencapai lulus UPSR? Seorang pelajar ni dia akan bersungguh-sungguh, dia akan study, dia akan dimarahi, dia akan menangis dengan dia punya study, sampailah di saat ujian tu dia jawab dan dia lulus. Bila lulus dia akan naik pentas, dapat sijil, dapat hadiah. Sama juga seperti Nabi SAW. Isra Mi'raj ini merupakan satu darjat para Nabi yang telah melalui proses yang sangat dahsyat. Ujian Nabi ni yang sangat mencabar. Jadi Nabi ni lulus ujian, Nabi angkat, Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi, jumpa Allah di langit. Itu saja question pada saya. Terima kasih Ustaz. Tidak dapat disangka lagi bahawa Isra Mi'raj ini sebuah perjalanan agung. Soalan ketiga, suka untuk saya minta Ustazah untuk menyentuh berkaitan solat. Ramai tahu bahawa solat berkait rapat dengan Isra dan Mi'raj. Ustazah, apakah pengajaran utama tentang solat yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini ya? Baik, terima kasih di atas soalan yang diberikan oleh adik Nur Afrina. Baik, sebelum saya mengulas tentang persoalan yang diberikan, saya tertarik dengan penceritaan yang diceritakan oleh Ustaz Mursyid berkenaan dengan ujian keimanan para sahabat ketika itu dan ujian Nabi sendiri. Bayangkan ya para penonton sekalian, ketika itu peristiwa Isra Mi'raj yang mengambil masa 1 malam sahaja, tapi kalau kita fikir logik akal memang tak logik. Jauh perjalanan tapi Nabi melalui 1 malam sahaja. Ketika itu Abu Jahal, Ustaz ya, dia nak membuktikan kepada orang awam bahawa tengok kawan-kawan sekalian, Nabi ni gila. Wa'iyazbillah min zalik, maaf. Tapi inilah peristiwa yang berlaku dan Nabi menceritakan kepada orang awam. Itulah ujian ketika itu, sama ada mereka nak percaya ataupun tinggalkan Nabi. Baik, saya kembali kepada soalan yang diajukan oleh adik Nur Afrina, iaitu berkenaan dengan solat. Solat ni apa, tuan-puan sekalian? Solat ini adalah satu persembahan kehambaan manusia secara khusus kepada Allah. Baik, sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya nak bawa kita semua tentang kisah Nabi di mana pertemuan Allah dengan Nabi ketika malam Isra Mi'raj. Bayangkan sebelum ni kita mendengar kalau Allah nak menyampaikan wahyu mesti melalui malaikat, iaitu malaikat Jibril. Tapi tidak bagi pensyariatan solat. Allah bagi direct terus kepada Nabi. Ini dah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Baik, insya-Allah pengajaran yang kita boleh ambil daripada perkara ini ialah kita kena sedar bahawa ibadah solat bukan perkara main-main. Ibadah solat ini juga menjadi satu bentuk komunikasi antara hamba dengan penciptanya. Selalu kita rasa solat ini sebagai satu beban. Sedarlah sebenarnya solat ini merupakan satu penyelesaian dalam kehidupan. Ustaz-ustaz selalu pesan, kalau rasa serabut dengan kehidupan dunia, kembalilah kepada Allah. Dirikanlah solat, ingatilah dia, nescaya tenang pasti akan tiba. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan yang diberikan. Soalan terakhir, bolehkah Ustaz kupaskan sedikit berkaitan apakah pengajaran yang boleh dipraktikkan oleh murid-murid sekolah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Alhamdulillah, terima kasih kepada adik Afrina di atas soalan yang diberikan, iaitu berkaitan dengan pengajaran yang boleh kita ambil daripada Isra Mi'raj ni. Yang pertamanya, kita mestilah meyakini berkaitan dengan perkara Isra Mi'raj dengan sehabis yakinnya. Sebab Isra Mi'raj ini Allah sendiri sebut dalam Quran pada surah Isra yang Ustazah Aisyah sebutkan tadi. Yang keduanya, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Isra Mi'raj ini, kita kena taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena melakukan segala suruhan
yang Allah berikan kepada kita dan meninggalkan segala larangan yang Allah larang kepada kita, dan berhati-hati dengan perkara yang syubhah. Yang seterusnya, yang ketiga, kita perlulah bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita, di atas disebabkan Nabi Muhammad inilah berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, dan disebabkan Nabi Muhammad jelah kita boleh berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat. Yang seterusnya, pada para pelajar, kita perlulah melakukan solat sembahyang. Lakukanlah solat dengan rasa seronok, janganlah lakukan solat dengan rasa terbeban. Berceritalah kepada Allah, luahkanlah kepada Allah apa yang ada dalam isi hati kita. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Dan seterusnya, kita mestilah sentiasa bersyukur, menyebut Alhamdulillah apabila kita mendapat nikmat Allah SWT. Dan kita mestilah bersabar. Kita kena belajar bersabar, ya, dengan ujian yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah akan berikan ganjaran kepada kita, seperti mana Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu saja daripada saya. Subhanallah tuan-puan, sungguh bermakna perkongsian kita di podcast Bestari hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Aisyah dan Ustaz Mursyid atas perkongsian ilmu yang dikongsikan bersama untuk manfaat semua. Semoga peristiwa Isra dan Mi'raj ini dapat meningkatkan kefahaman dan keimanan kita semua, khususnya dalam menjaga solat dan akhlak seharian. Terima kasih juga kepada para pendengar setiap podcast Bestari. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.